Berapa banyak spesies gajah yang korang rasa terdapat dekat atas dunia ni? Mungkin ada di antara korang yang berfikiran, nampak sama je, satu lah kot. Hai, saya Acap dan hari ni kita nak bercakap tentang spesies-spesies gajah yang masih hidup dan terdapat di atas dunia ni. Pertama sekali, korang kena tahu yang gajah ni terletak di bawah keluarga Elephantidae. Dan di bawah keluarga ni terdapat dua genera. Pertama, genus Elephas dan kedua, genus Loxodonta. Untuk genus Elephas, cuma terdapat satu spesies je dekat dalam genus ni, iaitu Elephas maximus, gajah Asia ataupun Asian elephant. Seperti mana nama dia, gajah ni terdapat di benua Asia, terutama di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Walaupun cuma terdapat satu spesies dia, tapi terdapat beberapa subspesies berbeza di bawah gajah Asia ni mengikut lokaliti tempat haiwan ditinggal. Dan antara common question yang orang akan selalu bertanya adalah, macam mana pula dengan gajah pygmy? Okey, untuk Bornean pygmy elephant pula, setakat ni ia tidak dianggap sebagai spesies yang berasingan, tapi ia masih lagi subspesies di bawah gajah Asia. Next, untuk genus Loxodonta pula, yang ni lain sikit. Yang ni ada dua spesies. Pertama, Loxodonta africana, African savanna elephant, dan Loxodonta cyclotis, African forest elephant. Genus gajah Afrika ni, kalau kita bandingkan dengan genus gajah Asia tadi, kita akan dapati gajah Afrika ni dia lebih besar jika dibandingkan dengan gajah Asia. Dan kalau kita tengok, African savanna elephant tu adalah spesies gajah yang paling besar di dunia ni yang masih hidup. Dan seperti mana nama dia, African savanna elephant, spesies ni mendiami habitat savanna berkayu, kawasan padang rumput, kawasan terbuka dan boleh juga ditemui sehinggalah ke kawasan padang pasir. Manakala bagi saudara dia pula, African forest elephant, spesies ni mendiami habitat yang sedikit berlainan. African forest elephant ni boleh ditemui di kawasan hutan di mana taburan tumbuhan dia lebih padat, seperti di kawasan barat dan tengah Afrika. Jadi, menjawab persoalan yang terdapat di awal video, jumlah spesies gajah seperti yang saya senaraikan tadi, terdapat 3 spesies semuanya. Pertama, Asian elephant, kedua, African savanna elephant dan ketiga, African forest elephant. Jadi, kalau korang berminat tentang info haiwan, nature dan fakta saintifik, follow Sains with Acap untuk update dan upgrade ilmu anda.